Berita tergempar hari ini sekali lagi, harga emas pecah rekod 1 gram RM656. Terus saya teringat keputusan bijak yang telah dilakukan oleh penyimpan emas saya Puan H daripada Kota Kinabalu, Sabah, di mana pada Januari 2024 beliau telah alihkan simpanan ASB-nya yang bernilai sekitar RM81,000 dialihkan kepada simpanan emas gold bar 250 gram. Dan hari ini gold bar 250 gram Januari 2026 sudah pun meningkat harganya lebih RM160,000. Kalau kita kira-kira peratus kenaikan harga emas dalam tempoh 2 tahun untuk gold bar 250 gram sudah pun lebih daripada 90%. Yang menyebabkan penyimpan emas saya Puan H ini dapat untung sekitar RM70,000 dalam tempoh 2 tahun sahaja. Inilah kelebihan simpan emas. Emas makin lama kita simpan makin meningkat nilai dia. Tetapi duit makin lama kita simpan makin susut nilai dia. Jadi kepada siapa yang menonton video ini yang nak saya bantu alihkan tunai simpanan kepada emas, boleh tekan sign up ataupun terus hubungi saya, nanti saya akan bimbing sebaiknya.